Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada penonton yang menonton Kaki Movie Studio. Saya harap anda semua dapat bantu saya untuk subscribe channel saya ni. Okey, saya nak terangkan sedikit lah tentang episod kali ni. Kepada yang mengenali saya, seperti sedia maklum, sebelum ni saya pernah berada di satu puncak yang sangat baik dalam karier saya. Saya ada sebuah perniagaan, tetapi Allah bagi pinjam sementara sahaja, di mana ketika pandemik, kemudian sewaktu banjir besar di Selangor, telah merenggut segala-galanya apa yang ada pada saya dan keluarga saya. Jadi di kesempatan ni, saya nak beritahu kepada semua, saya ingin memohon maaf tentang apa yang dah berlaku. Dan percayalah, kami tak pernah melupakan apa yang dah berlaku, dan diharap anda semua dapat membantu saya untuk memberi saya peluang untuk menyelesaikan segala-galanya sebelum ia berakhir. Untuk makluman semua, di waktu usia sebegini saya agak struggle dalam hidup. Semenjak selepas pandemik, banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Untuk makluman, untuk pemberitahuan secara jujur, saya memberitahu saya hanya mencari pendapatan sebagai driver Grab. Tapi Allah menguji kembali kepada saya dengan kali ini Grab telah menarik saya punya lesen untuk membawa kereta kerana penggunaan insurans yang tidak mematuhi kelayakan Grab. Dan saya juga baru-baru ni telah diberhentikan kerja. Jadi saya tak ada daya dan tak ada apa lagi yang hendak saya lakukan. Jadi memandangkan kepandaian saya adalah di bahagian ini, jadi saya berusaha untuk menghasilkan video-video dan semoga anda dapat apa yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah episod yang pertama bagi segmen Kaki Movie Studio pada kali ini, dan saya namakan rancangan ini adalah Perjalanan Tanpa Hala Tuju. Saya mohon maaf jika audio tidak mengizinkan kerana tiada kemampuan lagi untuk mencari mikrofon. Doakan saya untuk saya mendapatkan kelakapan yang lebih baik. Dan untuk ini, niat saya, segala hasil yang saya dapat daripada rancangan-rancangan yang saya sediakan di Kaki Movie ini, 50% saya serahkan kepada masjid-masjid dan juga madrasah yang terpilih. Dan insyaAllah saya akan tunjukkan sentiasa di dalam video yang akan datang. Jadi saya memohon maaf kepada semua. Bantu saya, support saya untuk saya meneruskan kehidupan dan dapat membantu balik orang-orang di sekeliling kita dan sekaligus menyelesaikan segala masalah yang ada. Saya mohon maaf sekali lagi. Semoga anda terus support saya, terus sokong saya, subscribe dan sepakan kepada semua penonton kita. Seterusnya kita ke Pontian. Untuk episod pengenalan kali ini, berikutan tanpa arah dan tanpa tujuan. Jadi kami meneruskan perjalanan ke Pontian. Kebetulan kami jumpa sebuah rumah yang sangat cantik. Saya minta maaf kepada tuan rumah kerana ambil video tanpa kebenaran. Yang penting rumah ni memang terbaik, rumah kayu lama. Jadi perjalanan kami terhenti di satu lokasi, di Rumah Kopi Pontian, Johor. Tempat ni first time kami sampai kat sini, dan kami pun tak tahu sebenarnya kewujudan rumah kopi ni. Cuma apa yang menarik pada pandangan kami di restoran ni, ini adalah sebuah kafe tau. Dia ada makanan yang bertemakan makanan Melayu. Ada nasi lemak, nasi biryani. Dan apa yang menarik dekat restoran ni, dia punya interior bahagian hiasan dalaman kedai ni sangat menarik kerana terdapat pelbagai barangan antik yang boleh mengimbau nostalgia zaman kecil-kecil kita dahulu. Yalah, saya ni bukan dalam kategori Gen Z. Okey. So rumah kopi ni betul-betul berada di Bandar Pontian. Terima kasih kepada owner rumah kopi memberi kebenaran untuk saya shoot bahagian dalaman restoran ni. Dipenuhi dengan pelbagai barang-barang antik yang automatik akan mengimbau
sejarah kenangan-kenangan lama dan melupakan segala masalah yang ada pada ketika ni sementara waktu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada yang menonton rancangan saya ni. Untuk episod pertama ni mungkin akan ada kekurangan daripada segi story, daripada segi gambar dan juga daripada segi shoot yang saya sediakan. Mungkin saya akan tambah baik di kemudian hari di episod-episod yang seterusnya. Jadi terus menyokong kami, terus support kami, bantu kami untuk sharekan video-video daripada Kaki Movie Studio untuk episod 1 ni. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin memberitahu kepada semua, kepada yang sudi untuk berkolaborasi dengan kami, bolehlah menghubungi kami, kerana selepas ini kami akan terjah ke mana-mana sahaja lokasi yang unik di dalam Malaysia ni untuk tatapan umum. Kalau kita tengok di dalam restoran ni pun kira bermacam-macam bermacam-macam yang boleh menyebabkan kita rasa macam kita berada di muzium prasejarah. Contoh pameran handphone ni zaman-zaman Nokia sehinggalah sekarang, semua ada kat situ, dan dia sangat menarik, sangat mengimbau nostalgia yang ada dalam kehidupan kita. Kalau anda sampai di Pontian, jangan lepaskan peluang untuk singgah ke Rumah Kopi ni, dan saya tak langsung boleh mengimbau nostalgia lama kita. Jadi untuk episod 1 kali ini sampai di sini saja untuk episod perjalanan tanpa arah. Kemudian bertemu lagi di episod yang seterusnya. Kepada yang ingin berkolaborasi, boleh DM kami, dan saya mohon maaf sekali lagi di atas segala kekurangan dan akan diperbaiki di episod yang akan datang. Terima kasih semua. Semoga dipermudahkan segala urusan hidup kita. Jumpa lagi di episod yang kedua.